Komtas ialah Kompleks Tahfiz Al-Quran Sofiyuddin. Kompleks ini terdiri daripada 3 buah pusat pengajian tahfiz, iaitu Komtas 1, Komtas 2 dan Komtas 3. Komtas 1 ditubuhkan pada 1 April 2010. Pusat pengajian ini dikhaskan untuk pelajar lelaki sahaja. Tapak bagi Komtas 1 bertempat di Lot 3095 Lorong Haji Maun, Kampung Delik Baru. Namun kini kami berada di bangunan yang kami sewa keseluruhannya dengan kadar bayaran sebulan RM3,000 di Lot 6592 Kampung Delik Baru, Kelang. Pengasas dan mudir bagi pusat tahfiz ini ialah Ustaz Muhammad Safidin bin Amran. Manakala Komtas 2 pula ialah Tahfiz Sukan Komtas yang beralamat di nombor 323 Lorong Haji Osman, Jalan Haji Abdullah Mukri, Kampung Bukit Badung, Bestari Jaya, Selangor. Tubuhkan pada Hari Raya Aidiladha tahun 2012. Pusat tahfiz sukan ini diketuai oleh Ustaz Sobri bin Husin selaku mudir yang diamanahkan. Komtas 3 pula ialah sebuah pusat tahfiz yang dikhaskan untuk perempuan. Ia ditubuhkan pada Januari 2013. Diketuai oleh Mudirah Ustazah Rozalina Hanim binti Baharudin di Lot 3515 Lorong Haji Hitam, Kampung Delik Kanan 41250 Kelang, Selangor. Tiada sebarang syarat yang dikenakan kepada siapa yang ingin memasuki pusat tahfiz ini kecuali pelajar yang benar-benar berkehendak untuk belajar. Namun untuk tahfiz sukan Komtas, pelajar disyaratkan berumur 12 tahun ke atas dan lelaki mempunyai bakat dan minat dalam bidang sukan. Sistem yang digunakan di dalam pusat pengajian ini berasaskan sistem hafazan Al-Quran, tahfiz dan diniyah. Pihak Komtas juga buat masa kini telah menghantar 5 orang pelajar menyambung pelajaran di Sana'a, Yaman. Matlamat utama dalam pusat pengajian ini ialah melahirkan pelajar yang mampu berdakwah di dalam masyarakat dan berakhlak dengan akhlak Qurani. Pusat pengajian ini menerima pelajar berusia 9 tahun sehingga 21 tahun. Para pelajar turut disediakan kemudahan asrama. Selain itu, pelajar juga diterapkan dengan aktiviti masa lapang kurikulum seperti pasukan Brigade Amal yang menjalankan khidmat amal kepada masyarakat. Pelajar didedahkan dengan aktiviti sukan seperti bola sepak, futsal, memanah, berenang dan menyertai program-program sukan rakyat serta menyertai pertandingan di peringkat daerah-daerah di Selangor. Pusat pengajian ini juga mempunyai kumpulan qasidah dan nasyid yang memberi khidmat dalam majlis-majlis perkahwinan di sekitar Lembah Kelang. Komtas akan memberikan sijil tamat pelajaran kepada para pelajar yang berjaya menamatkan pelajaran mereka. Bagi meneruskan usaha memajukan Komtas, pihak kami telah menjalankan aktiviti melalui pembukaan restoran nasi kandar, busana muslim dan jualan-jualan produk Islam di masjid dan surau yang dibenarkan. Pihak Komtas mengharapkan sumbangan dan bantuan daripada pihak tuan-puan yang budiman serta dermawan bagi merealisasikan impian kami. Dengan ini, sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang bernombor 562272302070 atas nama Pusat Tahfiz Al-Quran Sofiyuddin. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Ustaz Muhammad Safidin bin Amran di talian 03 3381 6047 atau 012 277 6404.
Pihak pentadbiran Komunitas dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang memberi sumbangan berbentuk wakaf, zakat dan sebagainya.